sambil beriswak malam ni. Kita contoh sikit hari ni, apabila kerap kita tengok banyak pesakit-pesakit yang mai sebab anxiety, sebab panic attack, sebab depression. So bila berjumpa dengan sekretari PSY, salah satu perkara yang PSY akan bantu ialah dengan memberikan ubat. Dan kebanyakan ubat itu adalah ubat mengantuk. Sebab mostly sakit-sakit ni bermula dengan tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, banyak benda yang akan jadi tak kena dengan diri kita. Baik. Tetapi the first step sebenarnya sebelum nak boleh tidur tu ialah kena go deep. One by one. Go deep. One by one. Selesaikan masalah yang berada dalam hati kita ni satu persatu. Yang hanya kita saja yang tahu. Contoh, pemergian seseorang dalam hidup kita yang kita tak lepas lagi sampai sekarang. Kita masih belum reda. Kita bawa perkara tu sehingga kita jadi macam-macam masalah. Contohnya tadilah anxiety, panic attack, depression, segala benda. Contoh. Ataupun dia teringat something orang pernah buat kat dia macam ni. Dan dia tak pergi selesai lagi masalah tu sampai sekarang. Dan akhirnya dia sendiri yang termakan dengan masalah dia. So kena go deep. One by one. Untuk selesaikan masalah tu dulu. Dan struggle, kita strive untuk boleh tidur. Try untuk tidur. Kemudian barulah yang lain-lain tu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Okey, itu saja pengkongsian saya. Assalamualaikum.